Hai guys, selamat Ramadan yang ke-21. Umat Islam berpuasa. Rasa macam sekejap sangat, tapi tahun ni punya Ramadan memang aku rasa penat betul. Kita punya tentatif adalah buka bersama budak-budak dekat office. Kita tak berbuka dengan husband masing-masing. Kita berbuka dengan kita-kita saja. Kita plan nak makan kita nak book, tengok dah fully book. Lepas tu BBQ Town pun kita dah try, sama juga fully book. Yang tak fully book hanyalah Nando's. So ni aku punya outfit hari ni. Kita plan hari ni kita nak pakai warna hitam. Jom kita nak jalan dah. Sebenarnya kan korang, aku ada banyak gila video vlog yang aku belum record tau. Aku ada banyak gila konten yang aku dah record, tapi semuanya aku edit halfway daripada sebelum puasa lagi. Puncanya bila aku transfer ke phone ataupun iPad kan, mesti full punya. Itulah problem dia. Hai guys, kita dah sampai dekat office. Sebab office aku dengan rumah dekat je, depan rumah je. So sekejap je lah sampai. Tapi kalau korang tengok kan ni, tengok yang depan ni bukannya ada orang tu. Aku nak pergi toilet dulu. Apa-apa pun toilet dulu. Tengok tu muka budak nak buka puasa kejap lagi petang. Cantik lah. Makan apa kejap lagi petang? Makan apa kejap lagi petang? Nandos. Nandos makan dia apa dia? Tidak tahu nama dia, tapi Nandos lah. Sekali lagi. Nak berbuka puasa dah. Happy tak? Jangan slow-slow sebab paling perlu. Hi guys. So sekarang kita on the way ke location yang kita dah janjikan petang nanti. Petang ni. Diorang semua pun on the way, naik kereta masing-masing pergi. So macam biasalah, menghadap jam. Tempat kita nak pergi kat situ je. Hadapnya disebabkan lama lagi. Dia ni aku tak tahu nak apa. Aku tadi dalam kereta aku sempat tukar memory card laki aku. 1 jam lebih. Oh. Aku punya kan 9 minit tinggal. Ni favourite laki aku ni. Aku kalau boleh makan situ. Ni favourite Juju ni, buah salad. Nangka. Oh. Sedapnya buknya. Bawa ibu buah-buah. Beli apa? Beli papaya dengan rice. Kau main. Kau bila nak buat kau punya overnight oat tu? Apa? Memang tak buat cerita dia. Beria je. Okey ni. Kecil. Makan dengan Nandos nanti. Lagi besar dekat Mimizu. Ya. Ni besar jari aku. Dia tak buruk kan? Kalau dia potong macam tu tak buruk kan? Tak buruk. Aku tengok sikit baru satu buah yang dia pilih. Buah lah. Pati ayam. Ini. Makan macam tu je. Makan macam tu je sedap. Favorite aku ni. Berry peach. Dia dalam ni dah berapa? Sambal ni okey juga, tapi entahlah. Yang ni kalau kau nak rasa 4 flavor. Oh. Aku rasa aku tak nak ambil dulu. Aku nak fokus susu dulu. Sebab kan tak nak campur-campur. Kami penderita GERD. Cute lah. I love cat and coffee. Macam mana? RM8 kot. Aku rasa lah. Cute kan? Nena. Aku jumpa something. Aku beli. Dia apa? Macam mana? Banyak gila weh kat belakang tu. Kau beli ke? Aku beli. Comel. Okay, no. Orang tadi nak makan sushi yang kata sebenarnya kan dah. Aku tengah cari ni tau, macam kurma yang ada yang disaluti coklat tu. Tapi aku tak tahu lah kat jadi version ni ada ke tak. Kalau ada tolong bagi tahu. Bagi tahu sikit kita kat mana please. Kedai paling mahal di Malaysia. Ke shop. Ni bukan kedai paling mahal. Ni kedai paling berhantu. Kedai paling digemari. Kedai paling digemari. Yang kau masuk tapi tak ada buah.
ibu-ibu dan bakal-bakal ibu dan isteri melihat barang-barang. Apa kegunaan ni? Aku tengah rekod korang menggibah. Belum. Dia tak nak sebab dia kena ada yang macam Ya ke? Bila-bila klip dia kena tengok nampaknya. Budak-budak ni suka sangat nak mengajak aku menggibah. Aku ni baik tau. mengibah. Yang sebab yang menu tu pun dia buat hal sendiri juga Siapa? Sampai dah makanan lepas. Cik, jom ke? Kalau macam tersengguk kan, macam sambil termakan nasi, batal tak puasa? Dia tengok niat. Sengaja. Dia tengok niat. Tak sengaja. Tapi sebelum buat tu dah niat lah tu. Itu soalan. Abang Hari ni aku order garlic bread dengan ni nama dia peri-peri soup. Lina cantik lah nak pakai tudung kan dia tu. Hari ni je, besok dah bayar dah. macam Mira Othman. Uyu. Potato. Kau boleh lah try Syah. Budak ni dia suka garlic bread. Tapi aku pelik tengok sekecil betul lah yang dia hari ni. Kan? Hari tu besar. Aku pelik jujur makan sayur. Tak ada pun. Aku ambil mana tu siapa nak makan. Yalah, benda kau boleh telan. Kalau tak boleh telan aku tolak tepi lah. Ni apa? Oh, ni sama yang aku makan hari tu. Aku tahu aku ambil sebab Tasha dah. Dia tak boleh, dia boleh makan sayur. Tong sampah je. Aku tu banyak. Aku pun banyak sikit je. Aku dah makan habis sebab aku dah habis. Diorang masih makan lagi. Sup tadi dah habis, settle. Dan ni diorang tengah makan habis. Habis. Mana tengok. Dia bunyi memang tak tinggal setitik je. Hari ni sedap. Boleh order lagi. Hai guys, so sekarang kita berada di depan Kenangan Coffee. Sekarang dah pukul 8.30 malam. Jujur dengan Aina pun dah balik. So sekarang kita pun nak gerak balik. Kita ada tapalkan ayam peri-peri Nando's untuk kita punya husband. Dan kita ada beli Kenangan Coffee. Hopefully tak jam dah. Korang dapat tengok aku punya allergic pun naik ni. Tak tahu makan apa tadi. Sempat tadi beli ubat sekejap sebab ubat pun kebetulan ubat sapu pun dah habis. So sekarang kita dah boleh balik.